warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Cik Ismail kerana sudi hadir pada sesi kita pada hari inilah. Seperti yang dimaklumkan, ini merupakan sesi ketiga kita lah pada hari ini. Jadi sebelum saya mulakan sesi kita pada hari ini, saya nak tanya lah, Cik Ismail sihat hari ni? Alhamdulillah sihat. Kira apa yang sebelum ni kira macam kerja, belajar semua okey lah? Setakat ni okey je. Setakat ni okey lah. Kira ada perubahan ke tak kalau nak dibandingkan daripada sebelum ni? Kira sebelum kita sesi-sesi yang sebelum ni lah. Alhamdulillah, setelah saya datang ke dua sesi daripada Cik, adalah perubahan. Jadi sebelum kita mulakan sesi pada hari ini, saya just nak ingatkan semula lah bahawa peranan saya di sini, saya merupakan kaunselor anda, dan peranan Cik Ismail di sini merupakan klien saya lah pada hari ini. And saya pun nak macam nak ingatkan semula lah, mana tahu Cik Ismail lupa kan, sebab kita pun dah lama ni dah lama dah kita tak berjumpa kan. Ni kira around dalam 2-3 minggu jugalah kita tak berjumpa kan. Kalau daripada sesi 2 yang kita buat sebelum ni, saya nak ingatkan lah bahawa ini merupakan sesi kaunseling individu, dan sesi kita ni berlangsung lebih kurang 30 minit sehingga ke 45 minit lah kan. And semua yang Cik Ismail boleh kongsikan segala apa yang Cik Ismail rasa macam nak kongsikan kepada saya hari ini, dan semuanya bersifat confidential lah, yang di mana kami sebagai kaunselor, kami terikat dengan akta kerahsiaan, di mana sebarang informasi ataupun maklumat yang Cik Ismail kongsikan pada saya hari ini tidak akan diketahui oleh orang lain lah, kecuali jika informasi ataupun maklumat yang Cik Ismail kongsikan kepada saya pada hari ini membahayakan pihak Cik Ismail sendiri ataupun pihak saya sendiri, saya terpaksa untuk berkonsultasi lah dengan pihak lebih atasan ataupun pihak yang lebih bertanggungjawab lah. Sejauh daripada ni Cik Ismail faham kan? Dan Cik Ismail boleh ingat jugalah sikit-sikit daripada sesi-sesi yang sebelum ni kan. Jadi sebelum saya nak lanjutkan sesi kita pada hari ini kan, saya nak tanya sikit lah, macam mana perkembangan Cik Ismail, keadaan Cik Ismail lah selepas kita menghadiri sesi kan macam yang seperti yang dimaklumkan kepada saya pada sesi yang sebelum ni kan, yang Cik Ismail kan ada masalah sedikit dalam pengurusan masa kan, dalam segi orang cakap pengurusan masa di antara Cik Ismail belajar dengan kerja kan. So far okey tak semua? Alhamdulillah, setakat ni apa yang dikongsikan oleh Cik Iman dalam sesi 2 sesi 1 ada memberi sedikit impak lah pada saya dari segi dari segi saya cara mengurus masa. Tapi kadang ada juga satu masa saya tergelincir, macam saya tak dapat nak selesaikan. Jadi saya boleh nampak lah yang alhamdulillah perkembangan Cik Ismail tu adalah bertambah baik lah kalau nak dikomparekan dengan sebelum ni kan. Walaupun adalah sedikit macam orang cakap terlajak atau terbabas sikit lah. Mungkin itu normal lah, sebab kita kan manusia, bukan robot lah yang kita boleh nak terbagi semua benda kan. Jadi itu normal. Tetapi saya boleh nampak lah perkembangan yang sangat baik lah untuk Cik Ismail kan. Jadi sebelum saya mulakan, boleh saya akan bagi skala kepada Cik Ismail daripada skala 1 sampai 10 kalau nak dibandingkan Kalau 1 ni kan, sebab kan pada sebelum ni kan skala Cik Ismail tu boleh cakap rendah jugalah kan, dalam 3 atau 4 macam tu lah. Jadi saya nak tanya lah untuk perkembangan yang ke depan ni kan. Kalau 1 tu memang keadaan macam memang susah, yang memang tak terkawal. 10 tu kira memang alhamdulillah lah, memang dah terkawal dengan teratur. Jadi saya boleh tahu tak sekarang skala Cik Ismail tu berapa? Saya boleh katakan bahawa sekarang saya boleh letakkan pada nombor 6 lah. Oh 6 Sebab kalau 6 tu kira orang cakap peningkatan yang orang cakap bukan sedikit, bukan sebanyak, tapi orang cakap perkembangan yang drastik jugalah. Sebab macam kita tahu kan, tak senang orang nak urus masa ni kan. Tapi saya boleh nampak yang itu satu perkembangan yang baik. Sebab kalau nak compare dengan sebelum ni kan, jadi kita boleh nampak lah yang Cik Ismail ni ada perkembangan yang sangat baik lah kan. Dan saya ucapkan tahniah lah kepada Cik Ismail sebab dapat capai angka 6 tu. Okey lah, kan pada sesi-sesi kita yang sebelum ni kan,
kita kan ada bincang pasal homework yang pernah saya bagi kan, yang mana homework yang Cik Ismail saya bagi tu, Cik Ismail plan apa yang Cik Ismail buat tu dalam jadual, kira priority list lah, yang mana kalau dalam satu hari tu ada perkara-perkara yang Cik Ismail kena buat dan Cik Ismail letaklah dalam jadual tu kan. Jadi saya nak tanyalah macam mana perkembangan daripada jadual yang Cik Ismail buat tu. Adakah semua okey, ataupun macam tadi Cik Ismail cakap kan, ada yang okey, ada yang tak okey. Boleh tak saya tahu perkembangan dia macam mana? Okay. Dari segi perkembangan saya menguruskan jadual saya, alhamdulillah makin tersusun. Saya berjadual yang Cik Nan minta. Macam jadual saya, start daripada pukul 7 saya bangun, kemudian pukul 8 siap-siap untuk pergi ke kelas. Okey. Tapi kelas sampai pukul 3. Jadi tapi setiap hari berbezalah waktu, sebab kelas di waktu-waktu lain kan. Betul. Kemudian selepas habis kelas, boleh anggarkan habis kelas dalam pukul 5 ataupun 5.30 macam tu, saya bersiap untuk pergi ke kerja lah, kerja sambilan. Jadi saya boleh nampak lah pattern Cik Ismail memang macam tu lah, kita macam pagi kelas sampai ke petang, and then petang sampai ke malam tu Cik Ismail kerja lah kan. Kalau contoh Cik Ismail ada kerja-kerja ataupun assignment ni ada tu kan, Cik Ismail letakkan dalam jadual tak benda tu? Ada saya letakkan dalam jadual. So far benda tu berjalan baik, ataupun orang cakap banyak tunggang langgang dia kat situ? Saya boleh katakan 50-50 lah. Kadang 50-50. Benda tu berjalan, kadang benda tu macam saya cakap tadi lah. Macam kalau dah saya balik daripada kerja daripada petang sampai malam, malam tu mungkin saya tak ada tenaga lah untuk buat. Jadi di situlah saya tak ikut jadual. Jadi saya nampak lah yang pattern Cik Ismail ni kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tak jadilah. Tapi bagi Cik Ismail kan, bila kadang-kadang jadi tu, kadang-kadang tak jadi tu, bagi Cik Ismail kan, benda tu satu kegagalan tak untuk Cik Ismail bila tak dapat buat assignment tu kan? Saya kalau dah tahap 50-50 tu masih dalam kegagalan lagi lah. Sebab sepatutnya saya perlu utamakan lah kerja assignment. Jadi bila saya nampak, kira macam Cik Ismail ada merasa sedikit gagal lah kat situ kan, sebab orang cakap terpaksa menangguhkan kerja dah kan. Jadi saya boleh nampak lah dekat situ. Jadi saya rasa macam saya nak cabar sedikit cara pemikiran Cik Ismail lah kan. Jadi saya rasa saya nak cabar sikit. Jadi contohlah, kalau dalam kita ambil contoh daripada segi jadual tu dah kan. Jadi kan, bila Cik Ismail rasa kan, contohlah dalam satu hari tu Cik Ismail ada buat macam pagi kan pergi kelas, petang pergi kerja, malam buat assignment lain. Kalau contohlah benda tu kan, kalau Cik Ismail dapat buat semua tu kan, dikira 100% Cik Ismail dapat buat. Kalau contoh ada satu perkara Cik Ismail rasa tak dapat buat, itu Cik Ismail rasa macam kosong tak, ataupun Cik Ismail rasa macam kira still okey lagi ke, ataupun ada satu kegagalan lah kat situ kan? Saya adalah rasa sikit kegagalan kerana tidak mengikut jadual yang saya buat lah. Okey, daripada situ kita boleh nampak lah, kira macam Cik Ismail rasa macam ada sedikit kegagalan lah dekat situ kan. Jadi daripada segi yang saya nampak daripada Cik Ismail kan, Cik Ismail dia bukanlah nak kata gagal pun, tapi mungkin disebabkan keadaan ataupun situasi yang Cik Ismail hadapi lah. Sebab yelah macam kita tahu kan, tak mudah pun untuk seorang pelajar dapat, orang cakap dapat belajar sambil kerja lah. Sebab tak semua orang mampu lah. Sebab yelah kita tahu kan, bila kita dah stres belajar ni daripada pagi sampai petang tu kan, dah menguras tenaga yang banyak kan. Lepas tu bila pada petang sampai malam, kita nak apa orang cakap, kita nak apa bahasa mudah dia, kita nak keluarkan energi kita lagi time kerja kan. Lepas tu bila kita dah sampai petang sampai malam, orang cakap sampai malam kita dah penat kerja, jadi sampai malam kita ada kewajipan lain pula kan, kita nak buat assignment. Jadi bila Cik Ismail rasa macam bila tak sempat buat assignment tu, mungkin bagi Cik Ismail itu merupakan satu kegagalan. Tapi itu bukan satu kegagalan, tapi itu mungkin orang cakap improvement lah. Sebab Cik Ismail, orang cakap walaupun Cik Ismail dah plan tak dapat buat, tapi sekurangnya Cik Ismail adalah usaha untuk buat juga kan, walaupun Cik Ismail rasa macam tak dapat buat kan. Jadi saya rasa saya nak bagi satu situation lah dekat Cik Ismail kan. Kalau contoh lah, Cik Ismail tengah jalan-jalan ni, contoh Cik Ismail tengah jalan pegang handphone kan, orang cakap Cik Ismail jalan pegang handphone kan.
tiba-tibalah handphone Cik Ismail tu jatuh. Lepas tu tiba-tiba dia punya skrin dia ada sedikit retak So dekat situ kan kita nampak macam ada sedikit kerosakan kan. Jadi adakah Cik Ismail akan ambil tukul tu kan, ambil tukul tu dan pecahkan terus handphone Cik Ismail? Kira situasi ni kira macam di mana kira bila phone ni dah rosak, walaupun retak sikit, bagi Cik Ismail benda tu dah rosak total. Adakah benda tu sama macam contoh macam tadi Cik Ismail dah buat jadual pada satu hari tu kan, dan ada satu benda yang Cik Ismail tak buat tu, Cik Ismail rasa tu satu kegagalan? Kalau tanya saya yang berkaitan dengan telefon tadi tu kan, bila saya jumpa berjalan dan saya jumpa telefon, saya terjumpa telefon saya terjatuh. Dan telefon tu retak. Lepas tu soalan Cik Man, adakah saya akan pukul bagi lagi pecah? Betul. Saya tak buat lah perkara tu. Yang kita akan buat lah sebab gila lah orang cakap kalau kita nak buat macam tu kan. Tapi adakah benda tu bagi Cik Ismail kan, ada tak benda tu bersangkut paut dengan kira macam jadual yang ni kan, kira yang macam dalam satu hari plan tu kan Cik Ismail buat jadual kan, ada satu kegagalan tu, adakah Cik Ismail boleh relatekan tak benda tu dengan situasi handphone tadi tu saya bagi? Saya faham apa yang dimasukkan oleh Cik Iman lah kat sini, di mana Cik Iman bagi itu satu perumpamaan lah telefon tu. Betul. Bagaimana kalau saya teruskan pukul telefon tu, maknanya kalau ikutkan jalan jadual saya tu, kalau saya tak lakukan, adakah saya tak buat benda tu balik? Betul. Jadi di situlah saya nampak. Jadi kita nampak lah yang merupakan bila macam Cik Ismail rasa, bila pemikiran Cik Ismail bila tak dapat buat satu perkara, Cik Ismail akan rasa gagal. Betul. Tapi sebenarnya bila Cik Ismail dapat jalankan sesuatu benda tu, walaupun orang cakap tak sempurna, itu merupakan satu kejayaan untuk Cik Ismail. Betul. Jadi saya boleh nampak lah yang pemikiran Cik Ismail ni, orang cakap kalau nak dibandingkan dengan sebelum ni kan, macam yang kita nampak pada sesi-sesi yang sebelum ni kan, dari segi pemikiran Cik Ismail, kita boleh nampak lah bila macam contoh Cik Ismail ada buat satu benda, bila Cik Ismail tak dapat buat benda tu, Cik Ismail akan rasa gagal. Sebab kalau kita nak compare daripada sesi 1 dengan sesi 2 kan, bila sesi 1 tu kita boleh nampak lah daripada segi Cik Ismail memang orang cakap memang tak terurus lah kan masa kan. Lepas tu daripada sesi 2 daripada time sesi 1 saya cuba bagi tugas kat Cik Ismail lah untuk buat tugasan, buat jadual ni lah kan. Dan daripada jadual yang kita dapat buat tu, Cik Ismail masih still banyak lagi lah, kira macam masih tak dapat ikut flow yang macam mana Cik Ismail lah tu kan. Tapi bila macam, sebab kita boleh nampak yang pada sesi 1 dan sesi 2 ni pemikiran Cik Ismail masih orang cakap still agak negatif lah, walaupun sebenarnya benda tu still ada orang cakap ada perkembangan dan penambahbaikan kan. Tapi daripada situ kita boleh nampak lah bila kita dapat masuk sesi 3 ni, Alhamdulillah saya boleh nampak yang pemikiran Cik Ismail ni orang cakap lebih, orang cakap bukan lebih betul dia, lebih orang cakap perumahan dia lebih bagus lah kan, kalau nak compare dengan sebelum ni kan. Kira macam apa yang saya nak teruskan lagi ni sekejap saya akan kembali kepada yang perumpamaan handphone dengan masa tadi tu kan. Bila macam contoh kan, awak sekejap, apa yang saya cakap ni sekejap bagi saya masa sekejap Okey lah, dia macam ni. Jadi dari segi pengurusan masa sekarang kan, Alhamdulillah bila kita nampak benda tu memang ada peningkatan yang baik lah daripada segi pemikiran Cik Ismail. Jadi soalan saya yang selanjutnya kan, selain daripada jadual ataupun orang cakap kan jadual ataupun dari segi masa kan, kata sebelum ni Cik Ismail pernah kongsikan kepada saya yang hubungan antara kira macam bila Cik Ismail akan buat benda yang Cik Ismail suka lah kan. Kalau contoh bila macam contoh bila Cik Ismail rasa macam nak tangguh kerja tu kan, bila bukan nak tangguh kerja, kira macam dari segi pengurusan masa tu kan Cik Ismail rasa macam lebih kepada nak relax, santai-santai. Macam mana cara Cik Ismail menangani benda tu? Sebab kita dah compare pada sebelum ni, kira macam Cik Ismail kan, kira macam Cik Ismail dah kurang sangat lah daripada segi penanganan kerja kan.
Jadi untuk sekarang macam mana Cik Ismail handle benda tu untuk jadi lebih baik? Dari segi masa, Daripada segi masa lah. dari segi masa, macam tadi ceritanya saya macam mana saya handle masa saya kan. Jadi apa yang saya fikirkan, bila saya tak dapat nak buat kerja tu, saya fikir balik apa matlamat saya, apa yang saya nak sebenarnya. Jadi kat situ saya akan cepat terus tangkap sebenarnya, dan terus buat kerja tu. Jadi kat sini masa yang saya buat tak buat apa tu terus terisi bila saya ingatkan balik matlamat saya. Jadi kita nampak lah yang daripada segi matlamat Cik Ismail tu memang kuat lah. Bila rasa Cik Ismail rasa macam dah start tengah kerja, Cik Ismail ingat balik matlamat Cik Ismail. Betul Lepas tu daripada segi macam kerja lah kan tadi Cik Ismail kongsikan sebelum ni kan Cik Ismail ada sedikit masalah lah kan dengan orang cakap manager atau supervisor Cik Ismail kan. Jadi adakah Cik Ismail macam pada sisi sebelum ni kan, saya kan ada sarankan Cik Ismail untuk try slow talk dengan manager ataupun orang cakap mungkin Cik Ismail lepas dah slow talk tu kan, ada tak apa-apa perkembangan lain ke ataupun ada respon yang baik ke daripada manager ataupun supervisor Cik Ismail sendiri? Okay. Macam sebelum ni saya cakap lah, masalah ke tempat kerja ni antaranya bila saya tak dapat masuk. Sebenarnya saya tak dapat masuk, maksudnya saya masuk tak kena dengan waktu yang saya minta. Jadi kat situ pada awalnya saya tak berani nak bercakap lah dengan manager untuk tegakkan kenapa saya kena masuk waktu ni. Sebab saya kan sedangkan saya dah ada jadual waktu belajar saya. Jadi kenapa saya kena masuk waktu ni. Jadi kat situ macam dia langgar lah saya punya plan. Okay. Jadi bila datang sisi dua itu kan, Cik Iman pun telah cadangkan untuk saya slow talk dengan manager saya, bincang kalau boleh janganlah bagi waktu yang waktu macam tu kan. Jadi alhamdulillah saya dah try slow talk dengan manager saya, dah cakap baik-baik. Jadi kat sini dia respon daripada manager saya sendirilah, dia pun minta maaf lah. Sebab minta maaf pada saya pada awalnya, sebab kerana dia pun tak sangka yang sebenarnya saya jadual saya macam tu. Sebab saya sebelum ni tak pernah maklumkan kepada dia tentang jadual saya. Yang saya maklumkan yang saya free petang, tapi pukul berapa saya tak bagi tahu. Jadi kat situ saya telah bincang lah dengan dia baik-baik, dan alhamdulillah respon manager pun dia sangat memahami saya. Dan setelah akan datang dia kata kalau boleh, dia cakap baik-baik lah dengan saya. Dia cakap kalau boleh bagi tahu waktu yang boleh awak masuk detail. Maksudnya ada waktu ikut jam lah, jam berapa awak nak masuk macam tu. Jadi kat situ lah saya rasa baguslah apa yang telah Cik Iman cadangkan untuk saya untuk secara slow talk dengan manager. Jadi bila selepas Cik Ismail kongsikan kepada saya, jadi saya boleh nampak lah di mana perkembangan ataupun perkembangan Cik Ismail lah di antara urusan masa Cik Ismail pada waktu kerja tu kan jadi lebih baik lah kan kalau nak dikomparekan dengan sebelum ni. Dan itu bagus untuk Cik Ismail sebab dengan orang cakap apa, bila kita dah slow talk dengan manager ni kan, jadi masa kita orang cakap makin terurus lah kan kalau nak dikomparekan dengan sebelum ni kan. Jadi kita boleh nampak lah yang di mana selepas Cik Ismail dah orang cakap slow talk lah kan dengan manager Cik Ismail, jadi benda tu banyaklah membantu Cik Ismail daripada segi pengurusan masa lah kan. Dan benda tu alhamdulillah menjadi semakin baik lah kan orang cakap kan. Jadi kita boleh nampak lah daripada segi, kira saya nak mencari cap semula lah kan, kita boleh nampak lah daripada segi pemikiran Encik Ismail alhamdulillah semakin baik. And then daripada segi pengurusan masa Encik Ismail pun dalam belajar dalam kerja lah kan, dalam kerja makin bertambah baik lah. Dan dari segi orang cakap apa, pengurusan masa dalam buat assignment lah kan makin bertambah baik lah. Dan saya boleh tahu tak kan sebelum ni kan mungkin Cik Ismail ada cakap kan, ada sedikit orang cakap apa, bila macam sebelum ni kan Cik Ismail ada hubungan kerja dengan tahu kerja Ismail kan sebelum ni kan Cik Ismail ada cakap yang hubungan Cik Ismail kira hubungan antara kawan lah kan orang cakap sedikit buruk lah kan, sebab ada tanggung-tanggung kerja tu kan. Jadi selepas macam bila daripada kita dah start buat jadual ni, boleh saya tahu tak macam mana perkembangan
kira antara hubungan Cik Ismail dengan kawan-kawan tu lah, adakah makin baik ataupun still sama je macam sebelum ni? Faham. Jadi kalau tanya perkembangan saya dengan kawan-kawan tu, orang kata makin bertambah baik lah. Macam sebelum ni diorang macam agak sedikit menceritakan tentang saya, kerana saya tak dapat nak laksanakan kerja tu dengan masa yang diberikan kan. Jadi setelah saya datang pada sesi kedua ni, Cik Iman pun telah buatkan saya jadual plan, ataupun Cik Iman telah ubahlah pemikiran saya kan. Betul. Di situ ni saya terfikirlah untuk utamakan saya punya utamakan kerja saya dulu. Kemudian dari situ, bila saya utamakan kerja saya hantar, saya selesaikan dalam masa yang tertentu. Jadi ahli grup pun tak ada masalah dengan saya. Di situ saya nampaklah perkembangan yang baik. Jadi kita boleh nampak jugalah di sini perkembangan hubungan kawan antara Cik Ismail dengan kawan-kawan tu makin membaik lah. Dari mana Cik Ismail pun alhamdulillah nampak improvement, di mana Cik Ismail still aku cakap Cik Ismail kaitkan balik lah dengan matlamat Cik Ismail bila Cik Ismail rasa macam nak tangguh kerja tu kan. Jadi bila Cik Ismail rasa nak tangguh kerja, dari segi pengurusan masa pun kan dah makin bertambah baik. Jadi bila dah makin bertambah baik, benda tu memberi impak yang baik jugalah untuk hubungan kawan lah di antara Cik Ismail dengan kawan-kawan tu lah. Jadi itu merupakan satu pencapaian yang bagus, dan saya ucapkan tahniah lah kepada Cik Ismail kerana dapat dapat berubah, walaupun tak berubah total, tapi sekurangnya kita ada perubahan lah, dan ada peningkatan lah orang cakap. Jadi alhamdulillah. Jadi di sini saya ada beberapa plan lah untuk Cik Ismail lah kan, di mana mungkin plan ni orang cakap walaupun mungkin akan sedikit ataupun banyak lah kan, tapi insyaAllah plan yang akan saya berikan kepada Cik Ismail ni akan membantu Cik Ismail lah kan. Jadi plan yang pertama saya tu kan, prinsip 80-20. Cik Ismail pernah dengar tak prinsip 80-20 ni? Prinsip 80-20? Betul. Tak pernah dengar Jadi prinsip 80-20 ni kita senangkan, kira macam kan 80-20 ni kan bersama 100 kan. Jadi kita tak sasar pun, contoh 100% plan yang kita try buat tu kan, kita tak sasar pun untuk 100% buat. Kalau contoh awak mampu buat 80% sahaja daripada 100% tu kan dalam jadual awak tu, itu dikira macam orang cakap dah satu kejayaan tu Cik Ismail lah. Sebab macam kita nampak sebelum ni kan bila macam Cik Ismail tak dapat buat satu perkara, bagi Cik Ismail benda tu satu kegagalan. Jadi bila macam contoh Cik Ismail dapat buat 80% daripada dalam jadual Cik Ismail tu kan, jadi itu merupakan satu kejayaan tu Cik Ismail lah. Jadi saya harap dengan contoh satu plan ni, ia dapat membantu daripada segi pemikiran Cik Ismail lah, supaya Cik Ismail tak ada rasa macam sentiasa gagal, ataupun rasa macam low confident daripada situ kan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kita sebut sebagai ruang bernafas ataupun ruang emergency. Ruang emergency ni daripada segi pemahaman Cik Ismail lah, apa yang Cik Ismail dapat faham lah, kira macam ruang emergency ni di dalam jadual, apa yang Cik Ismail rasa macam ada relate ke? Pada pendapat saya, ruang masa yang saya faham lah, yang saya faham adalah dalam jadual tu, contoh macam jadual saya pagi di kelas, dan petang kerja. Jadi ruang kecemasan kat sini saya perlu tinggalkan, ataupun saya standby lah orang kata, tinggalkan waktu yang kosong untuk beri masa saya ni lah, saya fikir sama ada untuk ni lah, orang kata macam nama pun emergency kan. Jadi waktu kosong tu mungkin boleh jadi waktu tiba-tiba macam saya cakap tadi, waktu jadual saya tak menentu kan. Jadi mungkin ruang kosong tu kena dengan tarikh yang saya kena dengan masa yang saya tiba-tiba kena kerja tu. Itulah yang saya faham, tapi tak tahulah betul tak. Jadi tapi daripada segi penjelasan Cik Ismail tu betul lah, bermaksud di mana memang ruang emergency ni memang seperti yang orang cakap, seperti yang Cik Ismail jelaskan lah tadi. Sebab memang kita kalau boleh lepas ni, memang Cik Ismail kalau boleh tinggalkan masa dalam, kira macam tak kisahlah berapa jam, 1 jam ke 2 jam ke dalam jadual Cik Ismail tu kan, sebagai ruang emergency Cik Ismail. Macam Cik Ismail cakap tadi, mungkin 2 jam atau 3 jam, mana tahu tiba-tiba saya Cik Ismail ada kena masuk kerja ke, ataupun Cik Ismail tiba-tiba ada orang cakap tiba-tiba ada assignment yang tiba-tiba last minute nak kena buat ke. Syukurannya masa tu orang cakap tak terkacau, kira benda tu
Cik Ismail boleh gunakan, walaupun pada mungkinlah tak selalu kan gunakan water emergency ni kan, tapi sekurangnya water emergency ni ada untuk apa orang cakap, sebagai langkah berjaga-jaga lah untuk Cik Ismail, supaya benda yang sebelum ni berlaku kan. Macam sebelum ni kan Cik Ismail pernah cerita yang Cik Ismail ada rasa macam tiba-tiba ada batu rushing, tiba-tiba macam patutnya benda ni tak patut buat, tiba-tiba kena buat. Jadi benda tu orang cakap apa, dah berlanggar masa, jadi waktu tu tak stable lah. Jadi sekurangnya dengan adanya waktu emergency ni, sedikit sebanyak akan membantu Cik Ismail lah untuk menjadi lebih baik ke depannya lah. Jadi yang terakhir ni yang saya akan jelaskan ni adalah latihan pernafasan 448. Okay, saya akan jelaskan secara ringkas lah kan, apa tu 448, apa kira macam mana berlaku, macam mana jalan kerjanya lah kan pernafasan 448 ni. Jadi kalau contoh lah kan, bila Cik Ismail dah start rasa stres ataupun Cik Ismail rasa macam mana cakap macam buntu, dia buntu ke ataupun blank ke apa ke, jadi Cik Ismail boleh gunakan benda ni lah. Jadi Cik Ismail boleh berhenti seketika apa aktiviti yang Cik Ismail lakukan pada tu. Cik Ismail berhenti dalam masa 1 minit. Lepas tu Cik Ismail cuba tarik nafas selama 4 saat. Lepas tu Cik Ismail bila dah tarik nafas 4 saat, Cik Ismail tahan 4 saat tadi tu dan cuba hembus selama 10 saat. Jadi faham tak? Faham tarik 4 saat, tarik 4 saat, tahan 4 saat dan hembus 10 saat. 10 saat. Jadi tapi sebelum buat pernafasan tu, macam saya terangkan tadi lah, Cik Ismail cuba stop dulu kerja yang atau aktiviti yang Cik Ismail buatlah selama 1 minit. Kira orang cakap 1 minit ni sebagai waktu bertenang dululah kan. Macam contoh yang saya boleh bagi dalam situasi yang betul, saya bagi contoh daripada diri saya sendirilah kan. Sebab benda ni efektif dengan saya, tapi kita tak tahulah sama ada benda tu efektif ataupun tidak dekat Cik Ismail kan. Jadi saya bagi satu situation yang di mana saya time tu saya tengah buat kerja, and time tu saya rasa memang orang cakap memang tengah stres sangat kan. Dan benda tu saya tinggalkan sekejap kerja saya ni kan. Saya tinggalkan kejap, saya pergilah, tak kisahlah pergi mana-mana selama 1 minit. Pergi minum air ke, ataupun orang cakap, ataupun lari sekejap lah daripada kerja tu kan, selama 1 minit. And then kalau tak 1 minit pun mungkin ikut keselesaan Cik Ismail lah. Mungkin Cik Ismail rasa macam Cik Ismail boleh bertenang sikit dalam masa 30 saat ke 20 saat ke, tak kisahlah. Kira macam ada waktu bertenang sikit lah untuk Cik Ismail kan, untuk orang cakap tarik nafas, bernafas, ataupun orang cakap biar tenang sikit lah kan, orang cakap kan. Lepas tu Cik Ismail boleh boleh gunakan balik lah teknik 448 tadi tu, di mana Cik Ismail boleh tahan nafas dan hembus nafas. Setakat ni boleh faham lah macam mana cara kerja sistem pernafasan ni kan. Jadi 3 tadi tu merupakan plan saya lah, plan yang saya berikan kepada Cik Ismail, dan saya harap benda tu sedikit sebanyak akan membantu Cik Ismail lah untuk kedepannya. Kalau contoh Cik Ismail ada hadapi macam orang cakap untuk penambahbaikan lah kan, kalau nak dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi antara 3 benda tadi tu lah kan, Cik Ismail rasa 3 perkara ni susah untuk dilakukan ataupun Cik Ismail rasa macam senang untuk dilakukan? Bagi saya, ketiga-tiga perkara yang dikongsikan Cik Iman ni agak mudah lah. Dan saya tak sabar untuk nak aplikasikan teknik. Jadi InsyaAllah kita akan tengok pada orang cakap, kita akan tengok pada perkembangan pada next sesi lah, sama ada 3 plan yang saya berikan kepada Cik Ismail ni membantu ataupun tidak. Tapi pesan saya, kira macam ni kan dah ada plan baru yang saya berikan kepada Cik Ismail. Saya harap plan yang sebelum ni yang saya berikan kepada Cik Ismail tu, Cik Ismail teruskan sehingga dan saya akan tanya jugalah perkembangan pada next sesi. Dalam masa yang sama, Cik Ismail boleh terapkan jugalah sesi-sesi ataupun plan yang saya berikan kepada Cik Ismail ni lah kan. Jadi Alhamdulillah, saya boleh nampak lah kan, yang di mana kesedaran Cik Ismail lah kan bertambah baik, dan di mana daripada segi pemikiran Cik Ismail sebelum ni negatif, Alhamdulillah menjadi positif, dan benda tu, dan daripada segi perkembangan segalanya pun kita boleh nampak jadi bertambah baik lah kan. Jadi tugasan saya kan, tadi tu kan plan yang saya berikan kan, jadi saya ada sedikit je tugasan kira bukan tugasan lah, kira saya nak orang cakap update sedikit lah daripada tugasan-tugasan yang sebelum ni kan. Sebelum ni kan saya berikan
saya minta Cik Ismail tuliskan dalam jadual satu hari tu. Cik Ismail tulis perkara daripada pagi sampai ke malam lah kan. Jadi untuk next session ni saya nak Cik Ismail cuba try buat dalam jadual tu, tuliskan priority benda yang Cik Ismail kena buat. Tapi dalam masa yang sama tu Cik Ismail cuba terapkan plan yang saya cuba bagi, yang di mana tadi waktu emergency tu kan, tadi tu kan, kira macam Cik Ismail try buat dalam jadual. Contoh pada pagi Cik Ismail ada pada pagi Cik Ismail ada presentation. Contoh pada petang Cik Ismail kena masuk kerja. Lepas tu contohlah Cik Ismail buat ke waktu emergency Cik Ismail tu pada waktu tengah hari lah kan, dah cakap kan. Jadi saya harap untuk next tugasan yang ni kira macam Cik Ismail dapat buat lah kan the priority list. Lepas tu saya nak contoh lah dalam satu hari tu sekurang-kurangnya Cik Ismail try tulis satu benda yang kira macam daripada priority list tu kan. Cik Ismail cuba tulis lah dekat handphone ke dekat mana-mana atau dekat kertas kan. Kira macam Cik Ismail tulis benda apa yang Cik Ismail berjaya buat daripada jadual, contoh daripada priority list tadi. Sebab kita nak tengok walaupun contoh sekecil-kecil perkara, contohlah Cik Ismail ada target contoh dalam masa 5 minit, contoh dalam masa 10 minit aku berjaya basuh baju. Kira macam yang priority list tu memang priority list lah, tapi mungkin pada yang mungkin Cik Ismail tak dapat masukkan dalam jadual tu kan, mungkin ataupun ada plan Cik Ismail rasa macam nak buat dalam satu hari tu. Kalau Cik Ismail rasa dapat buat, Cik Ismail tulis. Sebab kita nak tengoklah pada sesi yang akan datang. Sebab benda ni sedikit sebanyak akan membantu menaikkan motivasi Cik Ismail balik lah untuk menjadi untuk sentiasa orang cakap tak larilah daripada plan yang Cik Ismail tu kan. Jadi InsyaAllah tugasan yang saya akan berikan kepada Cik Ismail tu saya akan tengok pada minggu hadapan. InsyaAllah. Tapi sebelum tu lah saya nak tanya jugalah, jadi sudi tak tu Cik Ismail datang pada sesi keempat kita pada minggu hadapan pada waktu yang sama dan pada hari yang sama dan pada waktu yang sama? Adakah Cik Ismail sudi? InsyaAllah tak ada masalah. InsyaAllah. Jadi kalau mungkin daripada Cik Ismail ada sedikit mungkin time tu ada hal ataupun ada orang cakap ada perkara yang lain yang Cik Ismail terpaksa laksanakan, Cik Ismail boleh inform lah dengan saya, nanti saya akan cuba arrange. Tapi insyaAllah untuk minggu depan kita akan cuba buat sesi keempat pada waktu yang sama dan pada hari yang sama lah. Kalau contoh Cik Ismail ada perkara lain boleh informkan dekat saya lah. Jadi sebelum saya tutup sesi, saya nak saya nak buat sedikit rumusan lain di mana perkembangan Cik Ismail semakin daripada kalau ni comparekan daripada sesi sebelum ni, Alhamdulillah bertambah baik. Dan daripada segi skala Cik Ismail pada sebelumnya 3 ataupun 4 3-4 lah kan, dan Alhamdulillah sekarang naik ke 6. Dan benda tu tak senang lah orang cakap, tak semua orang mampu buat. Dan insyaAllah kita akan kita akan tengok lah progres yang akan datang tu macam mana. Dan daripada segi pengurusan masa Cik Ismail, pengurusan kerja Cik Ismail dan hubungan Cik Ismail dengan kawan-kawan pun Alhamdulillah kita dapat tengok bertambah baik lah kalau nak dikomparekan dengan sesi-sesi yang selanjutnya. Dan insyaAllah saya ada kongsikan juga tadi 3 plan dekat Cik Ismail, dan Cik Ismail boleh cuba aplikasikan. Dan saya juga pun memberi sedikit sedikit homework lah untuk Cik Ismail kerjakan, dan kita akan tengoklah perkembangan pada next sesi. Jadi mungkin tu sedikit rumusan daripada saya. Jadi sebelum kita tutup sesi, mungkin Cik Ismail ada mungkin Cik Ismail ada nak cakap sesuatu, ataupun mungkin Cik Ismail ada sebarang pertanyaan ke sebelum kita tutup sesi lah. Saya tak ada soalan pun, cuma saya nak cakap terima kasih lah kepada Cik Iman. Sebabnya pada pendapat saya sendiri, saya nampak lah perubahan pada diri saya setelah datang daripada sesi 1, 2 dan hingga sesi pada hari ni. Saya sampai sikit rasa macam seronok lah, sebab saya nampak benda tu sebenarnya boleh je saya buat. Tapi saya mungkin sebab pemikiran saya tentu tak fikir bersama masa depan tu. Jadi bila saya datang dari sesi 1 dan sesi 2, Cik Iman telah start kata explore saya punya pemikiran macam tu. Jadi sampai sesi 3 ni saya rasa puas hati lah, kerana benda tu beri kesan lah kepada saya. Jadi terima kasih kepada feedback lah daripada Cik Ismail, dan
Saya berbesar hati dan saya pun berterima kasih lah kerana Encik Ismail orang cakap sanggup meluangkan masa lah untuk berkongsi masalah dengan saya. Dan macam kita tahu tak semua orang mampu untuk berkongsi masalah. Jadi kita tangguh dulu sesi kita pada hari ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa balik pada sesi yang akan datang pada waktu yang sama dan pada hari yang sama. Jadi terima kasih lagi sekali untuk Encik Ismail kerana sudi hadir pada sesi kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada next sesi. Mungkin itu sajalah sesi kita pada hari ini, dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.